Tak kena dah. RM5. Mahal ni RM3 lebih. Makanannya sederhana ni tak? Sederhana pun boleh juga. Mana-mana ni. Oh, sana ada lori hantu lah. Kita okey. Oh, sini store dia. Lah, yang saya bawa tahu apa ni. Tengok atas tu, tengok. Lori tu lah mula-mula abah belajar bawa lori ni dah. Lori yang tanah tu, tanah merah tu. Bawa lori tanah tu, lori hantu nama tu. Belajar bawa lori situ awal. Lepas baru apa nama tu ambil lesen. Duduk di Sedana ke? Jumpa mana? Sana Kamu ingat dia nak isi minyak? Mak, ada isi minyak ke? Oh, dekat arena. Oh, tadi orang nampak adik situ okey lah. Pergi Sedana dah nanti, Mak. Okey. Dia macam ni lah lawa bang. Macam ni bang. Dia nampak. Tak apa nanti kita potong yang apa tu kita potong. Ni semangat ni pakai motor nampak. Dia pakai motor Yamaha Honda. Memanglah dia guna semen gerik-gerik yang 80, 60. Tapi kalau sampai ke atas itu budak Bangla tu malas bawa kerja berat tu. Konkrit yang apa nama tu gerik-gerik tinggi tu ditambahnya air banyak-banyak. Bila tambah air banyak-banyak dia mana ada kualitas lagi, bukan pecah lah dia. Bila? Malam ni. Lawa lah gambar di dalam kamera ni bangun ni. Tapi kamera ni bang kan, kalau ambil gambar macam ni kan, kalau abang laju sekali pun dia tak nampak laju tau. Di sini dia nampak dia ada balance tau, tak pening kepala. Tapi kalau kamera sebahagi tak apa tengok dia orang buat apa tu kan, dia buat rekod tu. Dia laju sangat dia buat, bukan masalah dia edit situ tak, memang daripada ambil gambar tu laju. Pening kepala tengok dia. Kalau jadi abang buat laju sekali dia itu Salak Selatan lah. RM2 dah RM5.5 lah. Betul ya?
nampak ni bangun yang pertama sekali dibuat dulu dah rubuh dah kat sini. Ada panggung dulu tu. Mana? Dah rubuh dah. Tu Uni Razak tu saya interview situ lah dulu bang, tak kerja. Kerja apa situ? Ada kerja universiti, jadi admin. Kalau Lina kerja situ tak jadi menantu abah gitu. Tak jadi menantu siapa entah. Ya. Kalau saya kerja situ kan. Jadi orang KL lah. Ni pendaki Malaysia pula jatuh Gunung Rinjani. Yang hari tu je dah. Yang semalam. Jatuh tapi okey lah dah. Tapi dia okey, dia cedera parah. Dia naik gunung tak apalah dia orang. Kepuasan. Apalah dia naik Rinjani. Nak dapat view. Ya, view tu cantik kalau naik atas tu lah. Ya. Tapi bahaya. Baby pergi sana apa nama itu katakan sederhana tu lagi bagus sambil makan. Naik bukit badannya. Kadang-kadang ada orang dia dapat sponsor. Kalau dia pergi sana dia boleh buat tadi situ boleh nak hilang. Mana tadi? Tengok macam ni. Ni kaca tu cantik. Ni dah ada kom baru ni dah. Makanya oh dekat sini MRT apa nama Cokit kom baru ya bang. Ni kan? Mana? Raja Uda ni. Ya ada orang Cokit dah sini ni. Itu Cokit sini. Mana lagi kat sini juga ada. Yang bawah tanah tu kan? Ni apa? Ni budak Bangla ni. Masih pakai ni bang. Suhu dah. Ni Masjid Orang Baru. Masjid Orang Baru ni kalau hari bulan puasa dah. Sini lah kau nak makan peri. Dia bagi bubur lambuk kau nak buat balik. Sederhana belah mana? Sana tu. Depannya selepas itu ada simpang kanan. Ni Masjid Orang Baru. Dulu waktu jalan masih satu, masih one way kan. Ni nampak jauh sikit-sikit. Sekarang dah buat dua jalan kat sini. Jadi sempit. Tepi ni lah kalau nak pergi. Patah balik jalan awak tak. Sini dulu dah tak ada jalan ni. Abah lalu tepi sana pusing sama. Jangan masuk boleh, keluar tak boleh nanti. Masuk pergi sini. Kau nak selamat di sini lah. Oh ya ada pakai. Tak dek. Pagar terbuka tu dia terbuka tu sederhana tu. Ya. Kenapa tak pakai dekat sederhana tadi? Ada, kalau mungkin pusing. Banyak dah tidur ke? Mikai, sini kai. Mikai jus
Abang nak temikai. Temikai lah. Jeruk. Jeruk habis. Temikai apa? Macam ni lah sederhana. Ni dah kurang orang biasa sibuk ni. Kurang aja. Ada katukik dalam beberapa. Ini selalu makan kayak gini. Lepas ini makanan Padang kat sini lah. Sampai dah. Ni mak dibagi abah ni pahu ayam janda lah. Ayam kampung. Abah minta ayam dara dibagi ayam janda. Boleh lah. Tidak boring kau lah. Saya dulu. Satu story ni satu lambat. Kedai adik tu dia buka ada buka kedai baru kan? Kau punya adik. Juga kedai ada tu. Kalau bangkang buat apa? Ya, kita kaya punya. Abang tengah bungkus. Ya, ada lagi. Ada. Habis dah. Semua dah habis dah. Bungkus buat balik. Apa ni bungkus lagi? Bungkus ada. Nasi tambah ada 2 kan? Dah, jom. Jom. Ha? Mana kita? Minta. Oh, dah
kenyang dah malas dah orang ni. Dah tu dah biar apa?